Ramai yang bertanya kepada admin berkaitan dengan status untuk pembayaran bantuan RM900 ini untuk fasa keempat fasa terakhir tahun 2025. Bilakah pembayaran bakal disalurkan kepada penerima yang berkelayakan? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bayaran bantuan RM900 ini yang mana ada 4 fasa. Fasa pertama, kedua dan ketiga telah pun dituntaskan pembayarannya kepada mereka yang berkelayakan. Jadi sekarang ini pending, masih lagi berbaki satu fasa, iaitu fasa keempat RM900, yang mana kalau diikutkan jadual asal bayaran fasa keempat dilakukan pada bulan Oktober 2025, iaitu pada bulan ini. Okay, sekarang ini berbaki beberapa hari saja lagi sebelum bulan Oktober berakhir. Persoalannya, adakah bayaran akan dilakukan dalam masa terdekat ini ataupun bayaran akan ditunda ke bulan hadapan, ataupun adakah ianya akan dimansuhkan akibat daripada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi banyak persoalan sebenarnya yang timbul di fikiran ramai penerima untuk bantuan ini. Okey, bagi mereka yang mungkin masih keliru berkaitan dengan bantuan apakah yang dimaksudkan dalam video pada kali ini adalah program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ataupun nama singkatannya Syukur, dibayar 4 fasa yang mana setiap fasa RM900. Dan harus diingatkan bayarannya bukanlah ke dalam MyCard tetapi dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Jadi RM900 darab dengan 4 fasa, jumlah keseluruhannya adalah RM3,600 diterima oleh mereka yang berkelayakan. Jadi namanya itu adalah program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah dan sudah semestinya lah bantuan ini untuk rakyat Sabah saja, tidak melibatkan negeri-negeri lain. Antara syarat asas yang telah pun ditetapkan adalah mereka yang berada dalam data e-Kasih miskin dan miskin tegar. Ingat tu, mereka yang berada dalam data e-Kasih yang disahkan statusnya sebagai miskin ataupun miskin tegar. Selain daripada itu, tidak layak sebenarnya. Tapi kepada mereka yang merasakan mereka berkelayakan mungkin atas faktor pendapatan garis kemiskinan yang berada di bawah daripada amount yang telah pun ditetapkan, mereka telah pun diberi peluang untuk menghantar rayuan untuk dipertimbangkan kelulusan untuk program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini. Seperti dijelaskan sebentar tadi, bantuan ini telah pun sekarang ini masuk ke fasa keempat. Fasa ketiga telah pun dituntaskan sebelum ini, yang mana kalau diikutkan fasa ketiga telah pun dibayar pada penghujung bulan September 2025, walaupun jadual asal menunjukkan pada bulan Ogos 2025, tapi tiada bayaran dilakukan hanya pada penghujung bulan September. Bayaran mula disalurkan kepada mereka yang berkelayakan dan dah berlanjutan sehinggalah ke bulan Oktober 2025. Jadi persoalannya sekarang ini, adakah pembayaran fasa keempat akan mengikut jadual yang telah pun dikeluarkan, yang mana kalau anda lihat sekarang ini, jadual untuk pembayaran fasa keempat bagi mereka yang mempunyai akaun bank akan dimasukkan ke dalam akaun bank pada bulan Oktober 2025. Manakala bagi mereka yang tiada akaun bank, pembayaran secara tunai dijadualkan pada bulan November dan Disember 2025. Dan seperti dinyatakan sebentar tadi, bayaran fasa ketiga pun daripada jadual asalnya bulan Ogos telah pun ditunda ke bulan September berlanjutan sehingga ke bulan Oktober. Jadi adakah pembayaran fasa keempat akan masih dilakukan pada bulan Oktober? Kalau diikutkan daripada logik, berkemungkinan besar perkara itu tidak akan terjadi. Berkemungkinan besar ianya juga akan ditunda dan dijangkakan. Ingat tu, ini hanyalah jangkaan, berkemungkinan besar hanya pada penghujung bulan November, pada penghujung bulan depan, bayaran mungkin bakal disalurkan kepada mereka yang berkelayakan. Kerana seperti ramai yang sedia maklum, pilihan raya umum negeri Sabah akan berlangsung pada 29 hari bulan November 2025 pada hujung bulan hadapan. Jadi menjangkakan ada berkemungkinan besar untuk bayaran terakhir fasa keempat program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini akan digunakan pakai sebagai senjata untuk menarik perhatian, untuk memancing undi, untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat Sabah. Jadi ada kemungkinan ianya hanya akan disalurkan, ingat tu, ada kemungkinan ianya hanya akan disalurkan mungkin pada pertengahan bulan November 2025 ataupun mungkin juga pada penghujung bulan November sebelum pilihan raya umum negeri Sabah berlangsung yang dijadualkan pada 29 hari bulan November 2025. Walau bagaimanapun, dari semasa ke semasa kita bakal menantikan informasi memo dikeluarkan
berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran ini bakal dilakukan sama ada akan kekal pada bulan Oktober. Bermakna kalau kekal pada bulan Oktober, berkemungkinan besar beberapa hari ke depan ini sebelum hujung minggu ini bayaran bakal dilakukan. Tetapi kalau tiada bayaran bakal dilakukan, bermakna akan dipospon, akan ditunda ke bulan November 2025. Untuk rujukan, anda boleh pergi ke padans.sabah.gov.my. Di situ anda boleh dapatkan informasi lanjut menerusi soalan-soalan lazim yang boleh anda dapat informasinya daripada soalan-soalan lazim tersebut terkait dengan kriteria kelulusan, informasi berkaitan dengan jumlah bayaran, cara bayaran, jadual bayaran dan sebagainya. Kesemuanya tertera dalam soalan-soalan lazim di padans.sabah.gov.my. Jadi buat masa sekarang ini masih lagi belum ada memo dikeluarkan, masih lagi belum ada informasi dikeluarkan. Kalau ada mana-mana pihak menyatakan bahawa tarikh bayarannya adalah pada tarikh itu, tarikh ini dan sebagainya, itu semua adalah informasi yang tidak tepat, tidak benar sama sekali. Seperti dinyatakan sebentar tadi, masih lagi belum ada kenyataan dikeluarkan berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran fasa keempat program sentuhan kasih rakyat Sabah RM900 ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.